Sikit lagi saya dapat modal, kita main balik 1-1 standard Kalau 5 atau USC ni pun kau tak boleh untung. Baik, dia pecah je naik. Biar Ya. Biar je. Sebab dekat atas nanti aku nak kau layer 0.10 tu. Okey. Bukan atas kan, atas langit. Motor lagi. Jauh atas sana. Tak payah kat loss dulu. Tak payah. Dah untung dah bro. Dah betul. Keluarlah satu yang 0.01 kau tertekan tadi. Dan kalau pecah bawah ni, kau kena tambah 0.10 balik lot. Tambah baru. Lot ni biar tak tepi lot ni. Faham lot yang ni kau biar 0.10 ni biar je lantak dia. Situ baru masuk. Atau atas dengan bawah. Ini je pilihan yang kau ada masuk. Yang lain tak ada dah sebab kau dah masuk tengah tu. Kau jangan nak layer-layer dekat-dekat situ buat apa? Baik. Biar dia naik lagi. Dekat mana cikgu nak layer? Dekat atas SNR lah. Kat sini. Lagi bagus. Kalau dia boleh sampai. Takut tak boleh sampai je. Dah melungkung. Aduh, anak saya main telefon lagi satu. Tidak senang dua telefon lah. Kan sini lah cat boleh tengok. Tak, ni nak masuk, ni boleh keluar banyak yang. Tak, carilah telefon lain yang buruk. Dah ada lah. Sini. SL Boleh tutup dah, dia tak. Boleh tutup. Naik. Okey. Sekarang kan dekat lain tu dah tekan boleh. Dah tak payah nak sebelah-sebelah. Kau ni kau berapa lama tak datang? Taman batu lah. Kau berapa lama tak datang? Baru 2 minggu saja. Takkan benda ni kan dah cerita tu. Sekarang yang update punya dah senang. Kena update. Banyak sangat tu saya terus ke bawah je agaknya. Tak baca. Patutlah jangan malas. Aduh. Dah untung kan? Kenapa kau tak takut? Sebab kau main 0.1. Di sini yang kita kena faham. Sebenarnya problem kita semua sebab takut. Goyang sebab apa? Modal kita kecil. Tapi bila kau main akaun tadi sale, pedulilah $5 punya. Betul tak betul? Tak real lah tu. Bukan tak real. Sekarang ni bila kau dah untung benda tu, aku cerita macam mana nak buat dekat standard. Okey, baik. Faham Maksudnya apa? Maksudnya apa? Modal at least kena ada dekat standard berapa? 1000 lah. 100. Kalau kau nak main macam tu $500 USD tu. $500. Baik, saya cari. Faham? Tapi kau kena untung kan. Dulu yang $5 ni untung sentiasa tiap-tiap minggu untung. Di situ kau boleh main praktik. Jadi aku patutnya main. Tak apa. Tak main 0.1. Aku main 0.01 standard. Kecil kan? Takkan kau tak enjoy? Betul. Patutnya kau kena main 0.1 kalau ikut akaun sale ni tadi kan. Tapi tak, kau rendahkan lagi taraf kau. Ya, dia punya rugi tu kita tak rasa. Bukan jadi bila kau buat silap, maksud aku kau boleh ada ruang untuk layer dekat atas ke. Faham tak? Macam ni 0.1 ni. Kalau silap tadi kau boleh layer dekat atas tinggi 0.1 juga. Tapi tetap tak tergugat $500 USD kau. Kenapa? 0.1 kau hanya pakai 23 sen. Betul tak kos dia? Ni abang menggelak ni. Ni abang menggelak ni. Tak kisah tu. Otai dah main. Dia ada je dah gelak. Dah untung kan? Betul. Kalau ikutkan sebenarnya kau punya untung tu $7. Kalau main real Kalau 0.01 standard dah $3 dia. mana datang $7. Itu kena faham.
Tapi tadi dia pergi dulu dah berapa puluh dolar lah sepatutnya tadi kan. Dia dah Mana naik atas datang? sikit tadi tu. Tak, Sikit 10 dolar dah ada. mana datang. Kalau kau main 0.01 baru negatif 2 dolar. Alah. Sekarang ni pula dia dah bagi kau 7 dolar. Kalau account standard kau dah tipi. Jangan nak menipu. Sampai 2 dolar, 3 dolar dia dah tipi lah. TP. Oh, Oh, nampak dia hold tan. Nampak tu dah berapa dolar tan? 2 dolar, 3 dolar. Hmm. 3 dolar lebih. Ingat tahan BTC punya perangai pecah high dia reverse. saya masuk dua-dua je tu. Pop. Hah? Gol pun kau masuk BTC. Tamak betul. Janji untung. Tu je yang penting. Keluar BTC dulu. Nampak ni? Kalau pecah low tadi yang aku cakap, tambah layer. Bukan kau pergi TP. Okay. Low kat bawah tu kau tunggu. Terbalik dia. Apa terbalik kan? Go. Low terbalik apa? Naik balik. Normal lah. Dia akan retest balik SNR atas tu. Alah, dah berkali-kali dah cakap. Tak boleh ada go saya masuk. Macam saya sudah masuk shot, saya ada pergi juga. Tak boleh, dia akan retest. Dia akan retest. Apa-apa pun akan retest. Tu market ikut cakap kau. Ini yang masalah. Macam itu dah kena bagi cikgu Tan. Tengok, untung sudah jadi rugi. Rugi. Normal. Biasa. Sebab sebenarnya kita harap dia naik lagi tinggi untuk layer. Faham kan? M5 dari mana juga? Tu tengah tu. Gol. BTC. Atas. Go. Gol tengah. M1, M5, M15. Oh. M5 merah, bawah biru. Yang menaik ni mengarut je orang yang naikkan ni. Dia goyangkan jiwa retailer. Bagi retailer kelam kabut tengok. Macam saya kan 15 dolar 20 dolar. Orang-orang yang cemas-cemas punya kawan. Sebab tu macam apa Suhairi tadi aku bising. Yang lepas Jumaat tu dia hold negatif 25 dolar kau hold lagi apa hal? Dia dah biasa untuk orang sedap tu. Itu yang bahaya. Bahaya. Dia dah sedap. Dia dah sedap. Sekali terkena nanti MC terus. Betul. Saya dah banyak kali kena. Dia macam ni lah. Kalau kita akaun kecil maksimum lah 5-10 dolar dah kat loss negatif. Jangan lebih. 10 tu pun dah. Nanti tak boleh cover tau. 5 dolar negatif pun dah very good untuk keluar. Cabut dah dulu. Macam mana dia masuk air tadi kan? Macam ni. Dia masuk sini shot. Kau imagine dia naik berapa tinggi ni? Dia boleh hold. 100 dolar pun habis. Kalau dia masih hold, apa yang malam ni? Macam hari itu lah saya. Sudah untung 250 dolar. Account standard. Jadi MC. Kau hold je. Tak nak keluar? Ya, aku 100 sudah banyak kan. 250 dolar 1000 oh. Dah kan. So kau tak nak keluar tak? Saya masuk layer sampai 7 layer dia sekali papa naik. 3 patangnya pak. Oh, dia laju. Aku ingat aku tahu time tu. Tak sempat nak keluar. Bukan, dia dah start dah. Pendek sikit. You sudah jadi tinggal 100 tak mau keluar. Last 3 patang pak. Habis terus. Berapa? Dekat 30 dolar. Aduh. 30 dolar jadi 250 dolar tak nak keluar. Tak apa tak, aku pernah rasa lah. Aku pernah rasa. Paling tinggi aku pernah buat. Itu sebab modal you kecil you dapat mahal lagi. Nanti saya boleh. Betul. Patutnya kau lock dulu. Apa-apa jadi aku lock dapatlah 50 dolar pun tak apa. Stop loss tempat untung.